Korang melabur ikut feeling ke ikut profile? Sebab ramai orang main hentam je. Beli sebab kawan beli ataupun beli sebab viral. Lepas tu bila rugi salahkan market. So sebenarnya masalah dia satu saja. Korang tak kenal lah diri korang sebagai investor. Jadi guys, hari ni dah nak beredarkan 6 jenis risk profile dan macam mana ASMB Ria boleh matchkan korang dengan pelaburan yang betul-betul sesuai. Okay, first korang kena faham yang setiap orang ini dia ada selera risiko yang berbeza-beza. And then ada 6 jenis risiko tau. Yang pertama, very konservatif dan konservatif. Korang ni jenis asalkan duit aku selamat, pulangan tak tinggi pun tak apa, janji tidur malam lena. Korang tak nak tengok lah portfolio korang turun walaupun 1% je. And kalau lah jatuh pun sedikit, korang terus rasa nak tarik keluar duit tu. Korang pun lebih suka kan pulangan yang steady, boleh dijaga macam ibarat gaji masuk lah setiap bulan, predictable. So korang tergolong lah dalam kategori yang pertama ini. Now kategori yang kedua adalah moderate dan juga moderately aggressive. Korang ni jenis yang aku okey ambil risiko sedikit tapi janganlah gila-gila. Korang tahu simpan dalam bank ni memang takkan cukup lah duit kan, and korang pun nakkan duit korang tu grow lah sedikit, tapi dalam masa yang sama masih nakkan sedikit safety net. Ibarat boleh makan pedas level 2 je, tapi kalau korang makan pedas level 10 korang pensan menangis lah kan. So dengan itu korang perlukan yang balance. So kalau semua ni betul, korang adalah kategori yang kedua. Now kategori risk yang ketiga adalah aggressive dan very aggressive. Korang ni kalau jenis merah saja nampak merah, aku beli lagi, pump lagi. So korang sanggup tahan turun naik market sebab korang main long term punya game. Korang faham short term pain adalah long term gain. Orang lain nampak panic, korang nampak peluang. Okay Daus, tapi macam mana aku nak confirmkan yang aku ini jenis yang mana satu? Senang saja, korang tak payah teka sendiri sebab ASMB Ria dah boleh tolong tentukan untuk korang. So apabila korang